This is the Kate Spade tote bag yang Aisyah jual banyak sangat. Yang ini in the small size. Dia ada dua size. Satu yang size small ni, and satu lagi size besar. So Bel akan letakkan gambar yang size besar. Okay, now Aisyah nak tunjuk pasal bag ni lah. So bag ni dia pakai nylon tau. Tapi nylon dia special sikit sebab dia woven kan. So nampak bentuk spade flower. Biasanya spade flower ni dia orang fokus dekat retail saja, which is butik lah. Tapi now spade flower ni dah start masuk ke outlet. Okay, for the logo, walaupun bag ni nylon, dia pakai pin mount logo dekat sini. Lepas tu dia siap dia punya shoulder strap ni pakai chain, and this one dia pakai nylon as well. Belah belakang dia walaupun bag ni nylon tapi dia a bit structured juga. Belah bawah siap ada base, jadi kalau macam letak atas meja boleh terletak elok. Okay, now I tunjuk belah dalam. The inside, untuk belah dalam ni siap ada zipper, steel hardware pakai color gold, ada zip pocket dekat sini. Ramai tanya Aisyah boleh masuk laptop ke tidak. Boleh, tapi tak boleh zip. So this is MacBook 13 inch. Kalau masuk laptop, dia akan sampai ke atas, tak boleh zip, tapi still tak nampak dari luar. And ni rupa kalau pakai, bila pakai dekat shoulder, dia selesa sebab dia dual strap and pakai nylon. Ni rupa bila pakai, harga dia RM650 sebelum voucher. Lepas voucher, harga Aisyah memang paling rendah dalam Malaysia. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any question, boleh komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.